Ush, betulkah orang kata kononnya burung hantu bawa bala pada kita? Bang, dia burung ni bukan abang tak lepas dia. Abang lepas dia. Ada abang gari dia. Kuku dia. Ada gari dia. Ada kurung dia. Mu nak pergi mana? Abang cakap dah kat dia. Mu nak pergi mana mu pergi? Mu tak kali rumah, mu jumpa sahabat mu, jumpa kawan mu, mu jumpa markah, jumpa bini, jumpa apa, pergilah. Kalau mu nak pergi. Tapi masalah dia tak mau pergi. Dia nak duduk dengan Abang Man. Kalau dia boleh bercakap, dia akan bercakap dengan Abang Man ni. Nak duduk dengan apa dia? Man dunia. Dia nak duduk dengan Man dunia. Dia berkawan dengan kucing. Berkawan dengan kucing. Kucing-kucing dia semua geng-geng dia semua. Kau tengok dia dah luar mak. Dah luar. Dia tak kacau kan. Sini ayam-ayam apa semua sini dia tak kacau. Habis kuat dia sekolah anak aku. Tu dia. Kerja dia. Kalau nak bebas dia mugi lah. Mu nak pergi mana pun. Abang tak kisah pun. Sebab apa? Lah ni dia dah besar dah. Pergilah. Habitat dia di luar sana, bukan di rumah paman. Tapi masalah dia tak mau pergi. Dia tak mau nak pergi ke mana-mana. Mu tak percaya, mu tanya nama. Tu. Dia duduk berkawan kan nak pamannya. Dengan si Mac ni. Tak kisah pun. Kau tengok dia. Steady tak dia? Dia tak ada kacau. Tengok dia. Steady tak? Dia tak ada pernah kacau orang. Burung hantu ni betul. Kalau ikut tak boleh belah dia. Abang Man tak kurung dia. Abang Man tak bergari dia. Dia duduk kebebasan dia lepas di luar. Abang nak tengok dia duduk di luar pula. Macam mana? Tu, abang tengok. Dia duduk sana. Nampak tak? Dia kebebasan. Dia nak makan, dia masuk dalam rumah. Dia mari di rumah Abang Man. Dia panggil. Ketuk pintu, ketuk atap. Tu. Dia punya habitat dia di luar. Betul tak? Dia kebebasan Abang Man dah bagi dah. Dekat dia. Tapi dia tak pernah tinggal Abang Man. Okeylah. Terima tu info Abang Man.